keluarkan satu statement yang dia tidak akan lagi memikirkan pasal kedamaian selepas satu peristiwa yang berlaku kepada Venezuelan leader iaitu Maria Corina Machado. Peristiwa ini berlaku apabila Maria ni dia memenangi satu award iaitu Nobel Peace Prize. Dan kenapa dia menang Nobel Peace Prize ni? Dia menang Nobel Peace Prize ni sebabkan dia banyak promote demokrasi dan juga hak asasi manusia di Venezuela. On the other side, Trump ingat dia akan menang. Tetapi kita akan sentuh tu sedikit lagi. So, apabila Maria ni dia dapat Nobel Peace Prize ni, dia pun secara simboliknya dia bagilah kepada Trump. Untuk dia pegang-pegang je lah. Itulah secara simboliknya. Dia pegang-pegang, taruh gambar. Habis cerita lah kan. Tetapi Norwegian government, dia berkata yang bahawa Nobel Peace Prize ni dia tak boleh nak transfer ke orang lain. So tak boleh lah main bagi-bagi je kat sesiapa kan. Nobel Peace Prize tu tetap milik Maria. Dan ini membuatkan Trump marah. So disebabkan ini, Trump mula dia mempersoalkan Norwegian government punya keputusan. Kenapa dia tak dapat Nobel Peace Prize ni? Dia fikir macam Norwegian government ni dia bias. Especially apabila isu yang paling terbaru ni, apabila dia nak push dia punya influence kepada Greenland. Tetapi Nobel Peace Prize ni dia bukannya set oleh Norwegian government, tetapi salah satu organisasi yang independent, yang tak terikat kepada apa-apa government entity pun. Lagipun ada satu analisis yang menyatakan bahawa Nobel 2025 dia punya voting tu waktu Trump naik jadi presiden, dia dah tutup dah pun. Kalau dia mungkin menang pun Nobel Peace Prize, dia akan mungkin menang pada tahun ini lah, 2026, bukannya tahun yang lepas. So tak faham kenapa dia nak merajuk tu. Dan kenapa Trump dia rasa dia layak untuk mendapat Nobel Peace Prize? Mengikut kata Trump, dia menyatakan bahawa dia telah menghentikan 8 peperangan di seluruh dunia. 8 peperangan apa pula tu? The first adalah di antara Armenia dan Azerbaijan. Kedua adalah India dan juga Pakistan. Ketiga adalah Israel dan Iran. Keempat, Israel dan Palestin. Kelima adalah Kosovo dan Serbia. Keenam, Kongo dan Rwanda. Ketujuh, Thailand dan Cambodia. Dan ke-8 adalah Egypt dan Ethiopia. Dan apabila kita tengok semua konflik yang saya listkan tadi, kebanyakan konflik ni bukanlah full scale war seperti Israel dan Palestin. Kebanyakan konflik ni adalah pergaduhan disebabkan untuk claim satu region ataupun satu kawasan yang pernah dimiliki oleh salah satu pihak. Dan apabila kita tahu benda ni, dari mana Trump boleh claim yang dia stop tu? So apabila negara-negara yang saya listkan ni, dia orang nak buat satu